Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Iza lagi. Sebelum ni Iza ada kongsi macam mana Iza simpan barang-barang masak ataupun barang-barang kering lah dekat dalam balang kaca yang penutupnya material kayu. Tapi ada juga orang yang dia tak minat balang kaca disebabkan susah nak maintain. Nak maintain sebab apa? Sebab kaca kadang-kadang tu mudah pecah kalau kita tak jaga dengan baik kan. Jadi kalau ada sesiapa yang lebih kepada barang-barang plastik, contohnya nak simpan barang-barang kering, nak simpan dekat balang yang plastik. Macam Iza ada dua kategori. Ada balang yang kaca dan juga ada balang yang plastik. Contoh macam balang yang kaca ni yang macam untuk Iza punya kegunaan lah. Contoh Iza simpan barang-barang kering untuk memasak. Tapi untuk balang plastik ni kita boleh simpan macam biskuit, keropok kan. Ataupun kita nak simpan kopi dan sebagainya. Yang mana kalau balang plastik ni lebih rasak. Kalau ada anak-anak kan yang selalu nak capai biskuit lah, keropok ke, ataupun diorang nak ambil buat air dan sebagainya kan. Jadi kalau balang yang kategori plastik ni dia lebih selamat lah. Okay. So Iza nak kongsi kat sini, balang ni juga adalah balang yang kedap udara. Jadi kalau nak simpan keropok pun tak ada masalah, nak simpan biskuit pun tak ada masalah. Okay. So dia ada dalam 3 saiz macam ni. So ini Iza letak macam ni supaya nampak perbezaan saiz kan. Yang ini balang yang paling tinggi. Lepas tu yang ni, yang tengah ni yang kecil sikit, rendah sikit, dan yang ini yang sederhana. So Iza ambil 3 saiz supaya kalau ada barang yang macam makanan tu lebih banyak kan, yang kita perlukan ruang yang lebih besar, so kita pakai yang paling tinggi. Okay, so yang ini Iza letak serbuk kopi. So kalau siapa nak ambil kan senang, dia transparent. Lepas tu dalam plastik macam ni, dan yang penting kedap udara. Plastik lebih terjamin, selamat lah, macam lebih lasak maksudnya. Okay, so yang ini Iza letakkan bawang goreng. Jadi tengok bila saiz makanan yang kita beli tu, saiz dia macam tak perlukan ruang yang besar kan. So kita letak dalam saiz yang lebih rendah macam ni. Okay, so tengok saiz yang bersesuaian. Jadi ada pilihan 3 saiz. Jadi kita boleh susun. Okay, kita boleh susun dalam keadaan balang ni yang transparent. Senang untuk kita tengok apa makanan ataupun barang-barang yang kita nak top up juga. Okay, dan bila barangnya ada dekat satu tempat, kita tak pening kepala nak pergi cari barang tu kat sana, dekat sini, laci sana, laci sini kan. So susun, kemas cantik. Yang penting dia kedap udara dan senang untuk keluarga kita akses makanan ni dekat dapur. Okay, so you all boleh try juga untuk cuba guna balang-balang yang macam ni, yang desainnya sama, coraknya sama. Okay, dan dia punya saiz yang berbeza-beza. Mudah untuk kita nak pilih mengikut kapasiti makanan yang kita ada. Okay, so jumpa lagi untuk next session. Assalamualaikum, bye.